dekat sebelum ni kan kat luar tak makan carbonara, korang try tengok carbonara kita macam mana. Sebab saya banyak dapat feedback dan cakap kan, sebelum ni kan husband saya mana makan carbonara ni, kalau kat luar memang tak makan. Lepas tu wife dia kan beli tiga flavor kan, sajalah beli letak kat rumah kot lah nak makan kan. Husband dia buatlah carbonara ni, dia cakap, husband dia cakap sedap pula yang ni. Saya tak tahulah, tapi ada berapa orang dah cakap macam tu. Saya pun alhamdulillah lah kalau korang suka, tapi boleh try dulu. Yang ni first lah yang ramai suka. Yang kedua aglio olio. Aglio olio ni siapa yang tak makan bawang putih mungkin kurang sikit lah. Aglio olio ni dia ada rasa bawang putih tau. Yang ni macam saya punya favourite dua ni. Okay, hijau dengan kuning ni. Tapi kalau korang tak makan aglio olio, awak try bolognese. Tapi kena try dulu lah, sebab saya rasa sedap tau. Aglio olio ni dia ada rasa apa ni orang kata, bawang putih, dia ada rasa seafood sikit dan dia masin-masin. Yang ni kan kalau saya buat, saya suka letak telur mata tau. Ya Allah, sedapnya. Serius sedap. Kalau untuk bolognese pula, yang ni dia ada bagi mini sosis. Okay, yang ni kan dia rasa manis-manis masam. Okay, yang ni kan dia rasa manis-manis masam tau, tapi sedap. Siapa yang nak order, awak boleh terus order. Okay. Nama aku Kakak Kayesh. Ya, kenapa tu? Hai dek. Hai dek. Kecil lagi dek. Hai. Okay, sempat tahu. Ya. Apa tu? Saya dah order, terima kasih. Nizam, terima kasih. Awak macam pernah order yang kita ke saya salah order? Ke saya salah order? Ke saya... Oh, tak pernah. Terima kasih Abang Nizam. Semoga dimakan rezeki, dipermudahkan segala urusan akhirat. Kena makan berapa bungkus baru kenyang. Okey, kita tunjuk satu bungkus macam mana. Biasa kalau macam orang perempuan ni kan, kebanyakan diorang cakap satu paket dah cukup dah. Tapi ada yang cakap kalau satu paket dia tak puas makan tau. Dia macam nak kena juga buat 2 paket. Tapi 2 paket dia macam banyak sikit lah. Tapi kalau biasa orang lelaki dia kena buat 2 paket. 2 paket baru dia betul-betul kenyang. Satu paket tu dia macam dia makan tu dia macam alamak, air dah habis dah. Tapi nak lagi kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kejap kita tunjuk yang ni satu paket. Okey, satu paket banyak ni kan. Pinggan yang sama tau, macam ni saya guna ni. Saya guna pinggan yang sama ni. Nampak tak portion dia? Oh, besar betul. Okey, yang ni satu paket. Nanti saya tunjuk 2 paket. 2 paket ni saya buat untuk husband saya. Saya tak campur tau. Saya campur, saya buat carbonara. Tapi saya buat 2 lah. 2 paket carbonara pop dengan wow. Ni. Saya nak cakap banyak, nanti korang cakap alah banyak ni jika. Tapi korang boleh tengok lah. Yang ni saya buat ni wow dengan pot saya campur. Yang ni spaghetti ni saya rebus 4 minit ke 5 minit macam tu lah. Okay, wow dengan pot ni kita campur 2 paket je tau ni. Memang saya tak ada tambah apa-apa spaghetti lain. Saya tambah sosis, saya tambah susu full cream, dengan saya tambah dengan saya tambah apa tu, apa lagi tu, cheese. Susah pula nak sebut kan. Yang tu je. Yang spaghetti ni memang kita guna yang mana dia bagi je. So apa tengoklah banyak cukup lah kan sekali makan. Okey. Adik kau kenapa dik? Adik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari pot spaghetti warna kuning. Pot spaghetti kuning tak ada lah dik. Engkau ni kan dik. Kenapa ni? Main telefon siapa ni dik? Adik duduk mana dik? Dia dah masuk dah. Itu je lah yang dia ingat. Okey, ada lagi tak yang nak order? Kita sampai 6.30. Okey. Tak ada pot spaghetti merah, mana ada dik? Pot spaghetti tak ada. Okey, cepat tau. Saya nak airline dah ni. Saya sampai pukul 6.30 je. Okey, yang main nak order boleh terus add to cart dan terus check up malam ni. Kalau ada stok lagi, insyaAllah kita sambung. Tapi tak janjilah stok ni ke stok lain tau. Sebab saya takut stok ni dah habis. Stok ni memang sikit. Dia sekali di stok memang sedih. Dia sekali di stok tu, saya kan kadang tak sampai live, tak sampai sejam dah habis. Tak tahu ke mana nak buat, nak kan. Yang ni ada lagi, pergi ambil cepat. Sebab kejap lagi kita dah nak elah dah ni. Okay, sekejap lagi kita dah nak elah. Yang nak order boleh order. Nak tanya boleh tanya. Kakak ada pack 1 pop? Ya, ada. Boleh order warna pink ada. Kalau warna pink ada, boleh ambil tau. Warna pink pedas dik. Okey ke tidak? Makan pedas-pedas tu. Kalau nak makan boleh ambil yang pedas. Kalau suka pedas ambil yang pop tau. Pop tu dia pedas tapi dia sedap. Pop carbonara dia serius sedap. Kalau awak nak order, awak boleh tekan add to cart, boleh campur. Wah, dengan pop boleh campur tau. Okey, wow dengan pop boleh campur. Ambil lah berapa paket. Kalau nak paling sikit ambil 10 paket. Awak akan dapat free shipping nanti. Okey guys, cepat tahu. Saya sampai pukul 6.30 je. Dah tak boleh lama dah ni. Dah tak boleh lama dah. Sampai 6.30 je. Yang mana add to cart terus check out. Okey, yang mana add to cart terus check out. Sebab kejap lagi kita dah nak live. Nak tanya apa-apa boleh je tau.
Okey, nak tanya apa-apa boleh je. Sementara ada stok ni pergi ambil. Sebab kejap lagi kita takut kan. Bila awak masuk live malam, takut kejap lagi habis dah semua. Okey, satu paket ni. Okey, satu paket RM1 je awak. Okey, satu paket kita RM1 saja. Beli 10 ke atas, awak akan dapat free shipping. Okey, awak akan dapat free shipping tau. Cepat tahu yang mana nak order. Kenapa kejap Okey, sekejap tau. Okey, ada lagi tak yang nak order? Sementara ada stok kan, pergi ambil tau. Sementara ada stok, pergi ambil. Kejap. Saya sampai 6.30 je Mana yang tukar kan. Kalau korang nak order selepas saya end live pun boleh. Selepas saya end live nanti, korang nak order lagi pun boleh. Tapi make sure kena cepat tau. InsyaAllah harga dapat sama. Tapi untuk stok takut tak banyak je. Okey, memang aku hilang. Aduh, dah hilang pula stiker saya ni. Okey, cepat guys. Mana nak order? Saya pun dah nak elok dah ni korang. RM RM1. Okey, ni awak. Okey, beli 10 awak dapat free shipping nanti. Okey, beli 10 awak akan dapat free shipping. Okey, yang nak pedas boleh ambil pop, tak nak pedas sangat ambil wow. Dua ni memang sedap tau. Sampai okey, kakak, yes, sudah beli pop spaghetti warna pink. Terima kasih, Dik. Terima kasih, yes. Semoga dibawakan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Yes. Ya, awak kenapa banyak sangat ni? Awak umur berapa? Ya, apa yang ya? Apa? Awak selalu masuk live saya kan? Awak duduk mana awak? Yes. Awak duduk mana, yes? Terima kasih tau share live saya. Yes, 18. Awak duduk mana? Awak duduk dekat mana? Awak apa? Sabah ke? Awak orang Sabah ke? Yes. Okey, cepat lagi tak yang nak order? Sementara ni sampai pukul 6.30 lagi 20 minit. Kakak, yes, di rumah kampung Malaysia. Kampung banyak. Kampung Malaysia dekat mana? Dekat Sabah ke? Dekat Sarawak ke? Dekat mana lagi dekat mana? Malaysia tu banyak lah, Dik. Malaysia tu banyak tempat, Dik. Di rumah Islam. Risau. Aduh lah, risau. Kat rumah Islam kat mana? Okey, terima kasih tau order dengan Kak. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan akhirat. Okey, korang saya sampai 6.30 je. Yang main nak order boleh terus tukar dan terus check out tau. Okey, ambil 10 paket ke atas awak akan dapat free shipping. Okey, ambil 10 ke atas awak akan dapat free shipping tau. Yang main nak order boleh order tukar terus check out. Sebab kita di kerja kereta dekat mana? Kerja dekat mana? Okey, cepat tahu yang mana baru masuk kejap. Saya punya ni kan macam ni kan, macam gelap sikit lah. Saya tak tahu kenapa. Saya punya live ni macam tak cukup lighting ke? Okey, cepat guys. Yang mana nak order ni? Saya pun dah nak elan dah ni. Sampai 6.30 je. Sampai 6.30 je. Jadi yang mana nak order, awak boleh terus order. Ambil 10, kita bagi free shipping. Okey, 10 paket kita bagi free shipping. Yang mana nak order, boleh tak bantu kita naikkan komen dan order. Okey, 6.30 dah ni korang. 6.30 dah. Yang nak order boleh terus order. Okey, sementara esok pergilah ambil korang. Okey. Kakak, ya kerja kereta rosak. Oh, repair kereta ke? Awak kerja repair kereta ke? Oh, awak kerja repair kereta Okey guys, saya lagi tak yang nak order. Siapa yang nak pot, awak ambil pot ni pedas sikit tau. Untuk pot dia pedas sikit. Siapa yang nak, alah, Kemensa style. Apa tu? Awak hantar apa? Saya tak boleh baca lah Chinese. Awak Chinese kita tak pandai. I cannot speak in Chinese. I can speak in Chinese. Ayuh. Okay guys, so korang cepat. Saya sampai 6.30 je. Lagi tak yang nak order? Yang mana baru masuk kan? Kalau awak nak spicy, yang pop ni spicy. Okay, this one is spicy. So if you... Saya dah order. Terima kasih Kak. Nak boleh. Cepat korang. Sampai 6.30 je, betul. Saya dah order. Terima kasih Kak Rohana. Semoga dimudahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan akhirat. Kak nak beli boleh. Cepat korang sampai 6.30 je. Lepas tu saya nak elak dah ni. Okay. Saya nak elak dah. So kalau korang yang mana tukar, nak dapat free shipping, nak dapat COD, masuk dalam live ni sekarang. Order terus. Okay, order terus. Minimum ambil 10 paket je.
Okey, minimum awak ambil 10 paket pun dapat free shipping dah tu. Kalau tak nak banyak-banyak kan. Kalau nak banyak-banyak, ambil terus 1 kotak. Kakak Yash pergi kerja kereta rosak. Alamak, kereta rosak. Kena jalan kaki lah Yash. Exercise sikit. Kereta rosak. Oh, kena ni lah, kena exercise. Jalan kaki. Okey, nak yang hijau dan merah boleh? Awak nak hijau yang merah kan? Awak ambil je yang ni. Awak nak ambil berapa paket? Untuk Camerson. Camerson kan nama awak? Camerson. Okey, awak ambil yang ni, hijau dengan merah. Awak tak suka carbonara ke? Carbonara ni lah best seller tau. Tak suka? Tak nak carbonara ke? Awak nak hijau dengan merah. Hijau merah ni awak ambil ni. Awak nak ambil berapa paket tu? Hijau merah ambil yang ni. Awak nak ambil berapa paket? Sebab dia kan satu, dia kalau yang ni set ni kan, dia dapat 2. Kalau awak ambil 1 pieces kan, dia dapat 2 ni. Ambil 1 set dapat 2 pieces. Awak nak 2? Nak 2 apa? Nak 2 paket je. Satu hijau, 1 merah macam ni je. Betul ke? Awak kalau 2 mahal awak. Kalau 2 mahal. Sebab apa saya cakap tahu? Kalau awak beli 2, awak kalau beli 2 kau. Kalau 2 ni memang RM1. RM1 tau. Awak tengok je, kita tunjuk tak. Nanti mahal awak ambil lah. Kalau 10 kena bayar RM5. Taxi. 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 Ya. Okey, nampak tak harga ni RM6.50. Ini untuk 1 set. Okey, awak ambil 5. Ya, ambil 5 piece. Acah. Awak nampak ambil 5 RM10 je awak. Sebab kita bagi free shipping dekat sini. Kalau awak ambil kalau ambil 2 pieces, harga shipping nanti akan kena bayar RM4.40. Okey tak? Awak kena ambil minimum kan, cukupkan 10. Kalau tadi ambil 2 RM6 lebih kan, RM6 lebih. Yang ni kan ambil 10 RM10. Beza sikit. Beza RM4 je awak dapat 10 paket. Just naik kereta taksi warna kuning. Aduh, macam-macam kau adik ya. Adik kau duduk mana? Taksi dah tak banyak sekarang ni rasanya kan. Okey lah dik, janji awak happy, bahagia. Janji awak bahagia. Janji boleh pergi kerja, balik kerja. Kan. Dan beli Evelyn, terima kasih. Bila pula Imin, terima kasih awak order dengan kita. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan akhirat. Korang saya sampai 6.30 je, sampai 6 suku je. Lagi tak payah nak order. View saya ni dia macam cantik pula sekarang ni. Tapi itulah, tak boleh lah korang nak kena end live dah. Okay, kita end live. Nanti saya start lah kalau malam ni ada stok kita masuk balik korang main nak follow boleh follow. Tapi malam ni saya tak janjilah stok kita penuh macam ni tau. Sebab stok ni seller baru masuk. Malam ni kita takut stok dah banyak ambil. Adik kenapa ni? So jadi main nak order, awak terus order. Ambil 10 pun dah dapat free shipping tau. Okay, ambil 10 paket pun dah dapat free shipping. Jadi yang nak tanya boleh tanya. Okay, sementara ada stok, pergilah ambil korang. Yang dah pernah try kan, awak ambil dah lebih sikit. Okay, sebab kakak Yish pergi kerja kereta. Adik kau kenapa dik?